Okey, ini lauk patin tempoyak yang aku order dekat KL. Aku dulu pernah order sekali dekat abang ni. Dulu aku pernah order sekali dekat dia. Tapi jauh lah kena ambil. Tapi tak apalah sebab kita nak makan. Dia punya patin tempoyak dia, dulu aku tak pernah pakai jahat lah. Dia punya patin tempoyak dia, label dia, aku boleh bagi 8 lah. Kepala, ekor, badan sama harga RM15. Aroma tempoyak dia naik. Ni ekor, ni kepala dia. Ori ni ikan patin ori Pahang. RM15 bagi aku berbaloi lah. Jadi kita kena ambil dekat KL lah. Dia dah siap letak dia punya stiker. Nanti aku letak nombor dia, kau order. Tapi itulah, gaji sikit lah naik KL. Pedas. Tahap pedas dia tak adalah sampai pedas terlalu jahat, tak. Pedas-pedas kita nak ikut lagi. Masya Allah, sedap. Yang aku suka beli kat dia ni, kalau kita bawa balik Melaka, lauk dia takkan basi. Tapi yang ini, dari KL petang tadi aku baru sampai Melaka. 9 suku. Suam-suam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya patin ni paling jahat. Memang jahat. Jahat ni memang aku tak boleh nafikan. Aku masukkan nombor, kau order je. Sekitar lembah KL, dia hantar. Gaji-gaji dah pergi, nak makan kan? Aku pun sanggup pergi.